Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di Intan Cares. Weh, hari ni kan aku tengok Dewan ni hias cantik-cantik. Hari ni ada apa? Lah, aku tak tahu ke? Aku tak tahu doh. Mesti sebab tak datang sekolah kan? Aku sibuk lah. Tak apa, biar aku jelaskan. Hari ni kita ada 4 program. Pada waktu pagi, kita mempunyai membuat bubur lambuk dan juga tilawah Al-Quran. Wow. Pada waktu petang sehingga malam, kita mempunyai program memberi bantuan dan juga iftar bersama pengawas dan juga Form 5. Wow, banyak juga program hari ni. Biasalah, nak kenangan kan buat kali terakhir. Okey, kalau macam tu je kita interview semua budak SMKSI. Jom, guys, let's kita sambung dengan sesi Q&A bersama warga sekolah. Let's go. Okey, korang sekarang ni saya bersama dengan Ustaz Saiful. Okey, so hari ni kita akan tanyakan beberapa soalan yang akan diajukan oleh yang hari ini. Saya nak tanya Ustaz tentang program ataupun kebaikan tentang program ini. Mungkin ada yang fikir membuka sendiri yang bagus daripada program ramai. Apakah kepentingan membuka program ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kenapa program buka ini diadakan? Pertama, sebab kalau nanti kata kita belanja orang, ada orang makan, kita akan dapat pahala. Jadi kalau hari ini kita berkongsi dengan lebih kurang 100 orang, kita dapat 10 dapat 100 orang. Jadi dan program ini juga apa kebaikannya? Nanti kata jangan putuskan tali silaturahim. Macam mana kita nak buat selain daripada dalam kelas, selain daripada program lain, ini adalah program yang berbentuk kita nak memajukan pelajar-pelajar itu pada pemikiran dia kepada satu pembaruan. Jadi mungkin lepas ini kita boleh jemput daripada kelas 1 sampai ke tadi dan mungkin kita boleh jemput juga pelajar-pelajar yang bukan Islam. Sebab tadi pun saya, ini first time saya berbuka macam ini, guru-guru bukan Islam pun datang. Jadi kita nampak silaturahim itu makin rapat, makin rapat. Dan saya harap program ini dapat teruskan pada tahun-tahun akan datang kerana sebab kita tengok cikgu-cikgu ada busy, ada masak, ada bantu pelajar, so kerjasama itu yang kita nak. Dan di program ini kita tak boleh tinggalkan apa-apa. Nak balik rumah kita, barang-barang kita semua kita kena bawa balik. Cuma yang boleh tinggal hanyalah kenangan kita. Jadi semoga kenangan kita ini dapat menjadi satu pengajaran kepada kita semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya sudah sesi yang bersama Ustaz.